bagaimana untuk membuat analisis technical chart SCPO dan juga contoh analisis technical chart SCPO untuk sesi dagangan pada 10 November hingga 14 November 2025. Okay. So untuk trading amat penting untuk kita membuat analisis technical chart untuk mencari signal entry dan juga exit yang terbaik. Okay. Selain itu, dengan membuat analisis technical chart, kita boleh siapkan kita punya trading plan dan seterusnya dapat minimumkan loss dan juga maksimumkan profit. Okay. So, penafian ataupun disclaimer untuk video ini, maklumat yang disediakan dan atau dikongsikan dalam video ini adalah bertujuan untuk pendidikan dan maklumat pembelajaran semata-mata. Okay. Perdagangan dan pelaburan di pasaran kewangan melibatkan risiko. So, sekadar kajian dan untuk tujuan pembelajaran semata-mata, sila buat backtesting dan kajian lebih mendalam untuk hasil yang lebih baik. Okay. Cuma jika berminat untuk belajar analisis technical chart dan mantapkan skill teknik trading, boleh klik link di bahagian description. Okay, contoh analisis technical chart SCPO untuk sesi dagangan 10 November hingga 14 November 2025 ini adalah sedutan daripada apa yang dipelajari dari kelas analisis technical trading SCPO. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Untuk kita mula buat analisis chart, kita akan tengok dua perkara. Satu, candle high dengan low. Dua, di manakah kedudukan persilangan MA. Okay. So, untuk candle high low ni kita nak untuk kita tentukan kita punya SNR. Untuk persilangan MA ni untuk kita punya direction. Direction semasa. Okay. Candle high low tu adalah candle yang berwarna kuning dan juga candle yang berwarna biru. Apa itu candle high dengan low? Okay, ini adalah ciri-ciri candle high low. Candle high adalah candle warna biru. Okay. Dia adalah resistance semasa, arah resistance semasa. So, bila dia tengah naik, 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 keluar candle warna biru. Maka itu adalah candle R. Kalau dia berhenti kat situ, dia tak breakout arah tertinggi candle biru, maka kenaikan akan terhenti kat situ. Dia akan jadi aras puncak. Sebab apa? Sebab untuk item nombor 4. Untuk harga sambung naik, dia perlu breakout aras tertinggi candle biru. Okay. Baru dia sambung naik. Tapi kalau dia bocor low candle high ni ataupun bocor candle biru ni, maka dia akan start turun ataupun pullback. Selain itu, dia akan jadi aras RBS ataupun resistance become support. Untuk candle low, kita guna warna kuning. Dia merupakan aras support semasa ataupun aras dasar. Okay. Untuk harga sambung turun, dia kena bocor low candle kuning. Tapi kalau dia sampai, dia dah muncul candle kuning, dia daripada kita dah masuk sell, daripada atas, muncul candle kuning. So, dekat situ kita kena alert sama ada kita nak secure profit terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab apabila munculnya candle berwarna kuning, dia akan stop ke situ. Akan menjadi aras support semasa. Kalau dia nak pusing naik, dia perlu breakout high candle kuning dan dia akan mula buat pullback ke atas. Selain itu, dia akan jadi aras support become resistant. So, apa itu candle kuning dan biru? Contoh macam ni lah. Pukul 11.30 malam hari Selasa 28 Oktober dia close macam ni. So, kita dah boleh siap tandakan range untuk besok. Okay. Satu dia punya R kat situ, sini dia punya support. Okay. So, ini support, sini resistance. So, besok pagi tengok dia buka dekat mana. Kan? Kalau besok pagi dia buka dan dia dapat breakout candle biru takhir, maka dia akan naik ke atas. Tapi kalau besok dia open in between, maka dia akan sideways dulu. Sini jadi R, sini jadi S. Tapi kalau dia buka di bawah support ni, maka dia akan junam ke bawah. Kalau dia buka di atas high candle biru tu, dia akan cari level yang ni, biru yang kat atas tu. So kita tengok dia buka kat mana. Okay, dia buka di bawah arah support. So bila dia bocor support, maka dia akan turun bawah lah. Tapi ini bukan candle warna kuning, kan?
So tengok candle sebelah, dia pantul balik. Sebab apa? Sebab berlakunya gerakan bullish divergence. Sebab apa? Sebab candle ni tak warna kuning, kini warna kuning. Okay. Kalau kita tengok RSI, kita boleh nampak dia buat gerakan macam tu. Low harga ke bawah, low RSI ke atas. So ada potensi untuk bullish divergence. And then kita tahu sini adalah kita punya arah support. Bila dia bocor, ini akan jadi SBR. Support become resistant. So bila dia dah jatuh bawah, dia sambung naik, sini adalah R kita. Sini adalah R kita. Sini adalah jadi SBR. Support become resistant. So tengok sebelah, dia duduk dalam kita punya level SBR. So next bocor. Nampak? Ngam-ngam dia. Ngam-ngam saja. So bila bocor SBR, dia akan sambung turun lah. Tapi ini adalah support yang sebelum ni. So ini kita punya target. Kalau dia bocor 4266, dia akan sambung turun kan, dan kita tunggu kalau dia buat candle kuning yang seterusnya. So next, ngam-ngam dia pantul dekat 4266. So next bocor. So sambung junam. Sebab apa? Sebab bocor low yang terakhir kan. Sini low. So bocor. Bila dia bocor, dia next dia buat candle warna kuning. So bila dia buat candle warna kuning, kita boleh kotakkan candle kuning tu. Sebab apa? Sebab secara teorinya, candle kuning adalah candle support. So bila dia buat candle support, dia bocor lagi. Okay, kalau ikut teori dia, untuk harga sambung turun, dia perlu bocor arah terendah candle kuning. So bocor. Bila dia bocor, kita kotak candle kuning yang seterusnya. Cuma kena ingat, bila muncul candle kuning, dia dah sampai support sebenarnya. Ada potensi untuk dia buat pantulan ke atas. Tu dia kan. Dan dia jadi apa? Tu dia. Nampak? Tak bocor candle kuning yang terakhir punya level. So ini adalah support ataupun aras dasar. R kita adalah dekat sini lah. Dan juga dekat sini dan juga dekat sini. Sekarang ini adalah support. Kalau kita nak guna setup chart pattern kan, sebenarnya entry terbaik kita sebenarnya sini lah. Entry terbaik kita adalah dekat sini, base EP. Cuma yang menjadi apa? Selalu yang menjadi kekangan tu apabila dia breakout dengan candle warna biru. Itu yang jadi goyang kan. Cuma kena faham konsep candle biru pula. Konsep candle biru ni, untuk harga sambung naik, dia perlu breakout aras tertinggi candle biru. So kalau dia tak bocor low dan dia breakout high candle biru, maka dia akan sambung naik. Sampai dia bocor low biru terakhir. Ini adalah biru yang terakhir. Kat mana dia bocor? Dekat sini. Sini baru fail. Selagi dia tak bocor low biru, selagi tu dia ada potensi nak naik. Begitulah seterusnya. Ngam-ngam sampai mak. Contoh kita nak masuk ke area sini. Mana hari yang baru? Ni. Ni pukul 9 malam. Hari yang baru. So bila pukul 9 malam, kita tetap akan garis arah support resistance kita yang sebelah kiri. So ini adalah support. And then biru yang tu. And then ada biru kat sini. And then tetap juga ada biru kat situ. So untuk trade yang seterusnya, yang macam ni kan, pukul 9 malam 29 Oktober, dia buka antara kan, in between. Dia antara support dan resistance, dia open ni situ. So kita tahu sini ada support, sini ada resistance. Tunggu sampai dia pergi mana-mana, salah satu kan. Dia breakout ke atas ataupun breakout ke bawah. Kalau tidak, dia akan sideways dalam range ni. So mari kita tengok seterusnya pergi mana. Tu candle pukul 9.05 masih belum ada entry. Okay, pukul berapa ada entry? Sini yang baru ada potensi dia nak
breakout ke atas. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam range resistant. Okay. Ataupun sini 1, 2, 3, 4, 5 tak bocor, kita boleh cuba masuk tapi support je kat sini. Tetap juga stop loss di bawah candle kuning. Okay. Ataupun kalau nak rapat, stop loss di bawah candle warna biru. Candle warna biru yang pertama. So tengok apa jadi lepas tu, masuk. Okay, breakout. Bila breakout, pukul berapa breakout? 10.30 breakout. So next kita punya target kat sini lah. Ini akan jadi kita punya RBS. Kenapa RBS? Sebab dah breakout. Ini sebenarnya sebelum ni sini R. Tapi bila dia breakout, sini akan jadi resistance become support. So ini adalah support kita. Kalau dia tak bocor kotak kelabu ni akan jadi kotak kelabu kat atas. Ada masa lagi 1 jam kan sebab ni pukul 10.30. So tengok ngam-ngam sampai kan. Ngam-ngam sampai kaki R dan dia stop ke area sini. Esok pagi dia buka sama juga, dia test R ke atas tu. Dia bocor sini, dia kita punya range masih juga sini adalah RBS. Sini tetap kita punya support. Apa jadi lepas tu? Nindong, ngam-ngam pantul tak tipu punya. Nampak? Cik macam niaga lah. Ngam-ngam pantul kaki kat situ. Dekat kita punya support. So dia bermain dekat range yang kita dah kotakkan tadi, mak. Yang ni dia punya R. Nindong. Tak lepas, bocor. Sini dia boleh support. So memang kalau guna indikator high low ni memang boleh nampak dia punya direction. Dan dekat mana kita nak entry dan exit. Cuma kalau nak tambah entry yang lebih mantap, kita akan tengok kombinasi dengan moving average. So untuk hari Isnin kita dah ada kita punya range. Okay. Untuk hari Isnin kita dah ada kita punya trading range. So sekarang di close macam ni. Okay. Sekarang di close macam ni. Kita boleh tarik kita punya trend line satu. Tu mak. Dia reject. Sini, sini. Sini kalau dia breakout maka dia akan sambung naik, bullish. Lepas tu kita dah ada candle kuning, kuning biru kan. Okay. So kita dah malam ni kita dah boleh tandakan arah support kat sini. Kalau hari Isnin dia open low, dia akan cari support sini. Lepas tu dia ada candle kuning yang pertama pun boleh tanda. Sebab tu dia berhenti kat situ. Range dia memang dalam tu je. Tapi kalau hari Senin dia buka di atas level 41 apa ni? 4112 kan. Maka potensi untuk dia bullish ke atas. Ini akan jadi support. Okay. Target kita adalah biru yang ni. So kita tandakan candle biru kat atas tu. Ini adalah R. Okay. Dia akan masuk sini. So kita dah ada 3 garisan R kat situ. So boleh pergi dekat sini. Just tandakan low, high, half candle dan high. Dan kita boleh tandakan juga close candle biru. So kita boleh tahu dekat area 412826 ni keras lah. So kalau dia buka atas 412, dia buka 4115 lah katakan. Dia buka kat atas dekat area 4115. So kita punya target 4120, 4128, 26 dan juga 32. Kalau dia dapat breakout 4132, dia akan sambung naik ke atas. Ini akan jadi RBS. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia R, dia breakout. So dia akan jadi RBS. Next target kita adalah kuning yang terakhir, iaitu candle kuning yang ni. Dan juga candle biru yang terakhir. Sorry. Next target kita adalah candle kuning yang pertama dan biru yang terakhir. So kita kotakkan kuning yang pertama, biru yang terakhir. Dan dekat sini dia ada lajak situ, ada rejection kat situ. So range dia kat sini untuk hari Isnin. Dah siap dia punya
aras SNR kan. Tengok dia open kat mana eh. Kalau dia open di atas 4112 eh, maka dia akan buat gerakan bullish. Sebab apa? Sebab dia breakout minor trend line tu. So dia akan buat gerakan gitu eh. So dekat situ juga kita perlu tambah kita punya moving average. Tu. Ngam lah tu. Eh. Kalau dia breakout level yang 4126, 4127, 4128 tu, maka dia dah cross up EMA 200. So memang dia akan buat gerakan bullish ke atas. Gitulah secara teorinya. Tapi kalau dia bocor arah support ni, eh, kalau dia buka dan bocor, dia akan sambung junam. Kita masih ada kuning lah ni. Cuma kalau dia besar kita ambil rejection lah. Sebab kalau kita kotakkan semua nanti dia hapus semua ni. Eh? So kalau dia bocor support ni dia akan masuk sini. Kalau dia pantul dia akan cari sini SBR, sini SBR. Tapi kalau dia bocor juga, kita tengok lagi sebelah kiri kalau ada candle-candle kuning yang ada. Kalau tak ada, kita kena guna Fibonacci. So seterusnya kita tengok gerakan chart pada 10 November iaitu pada hari Isnin sehingga 14 November 2025 iaitu pada hari Jumaat. Daripada analisis yang dibuat, kita tahu jika hari Isnin dia buka di atas kotak SBR ni yang warna merah ni, maka dia ada potensi untuk breakout downtrend line dan menuju aras resisten di atas iaitu di kotak biru. Jika hari Senin dia dibuka rendah dan dia turun ke arah support maka ada potensi untuk pantulan ke atas ataupun dia turun mencari kotak support yang terakhir iaitu di kotak warna hijau. Jika dia open low dan dipantul di kotak support yang mana oren ni ada potensi untuk pattern double bottom. Okay. So mari tengok apakah gerakan chart pada hari Isnin. Okay, pagi Isnin dia buka low. Buka low dan memantul di garisan support berwarna hijau. Mana datang? Datangnya daripada rejection candle kuning di sebelah kiri tu. Seterusnya dia naik ke atas aras SBR lah. Sebab apa? Sebab support kita ni dah bocor. Maka dia bila dia naik dia akan jadi SBR. Seterusnya dia lindung di antara kotak SBR oren dan juga SBR merah. Then breakout. Okay, breakout. Apabila dia breakout, dia breakout, potensi dia akan mencari zon yang kita dah tandakan di atas ini, iaitu di kotak resisten yang berwarna biru. Cuma dia perlu breakout aras 4112, 4112. Then, ngam sampai aras 4126. Okay, ngam sampai aras yang kita tandakan sebelum ni lah. And then, dia mampu situ. Then, reject. Berlega-lega dalam kotak resisten. And then, dia buat candle rejection di situ. Dan kita nampak di sini adalah candle warna biru. Tetapi di sini tak ada warna biru. Maka ada potensi untuk gerakan bearish divergent. So kita tandakan kalau bocor maka dia akan ke bawah. Dan jika dia bocor 4120 dia akan kembali ke kotak. Ini kita jadikan kira kotak RBS, resistance become support. Okay. Seterusnya ngam dia sampai ke kembali ke kotak RBS kita tadi. So untuk sesi pagi hari Senin dia ditutup di kawasan kita punya RBS tadi. So dari situ kita nampak dia dah buat bearish divergent dan juga bocor ke bawah. Okay. Seterusnya sesi petang hari Senin dia buka gap up. Gap up, apabila dia gap up, kita dah siap ada arah resistance atas. Yang kita dah kotakkan sebelum ni. Yang ini kan, kita dah kotakkan aras yang berwarna purple dan kelabu tu. Ngam-ngam dia open dekat kotak kelabu tu dan dia reject semula. Apabila dia reject, sini adalah R, sini kita jadi RBS. Resistance become support. Kalau dia jatuh, dia pantul dekat area sini, ada potensi untuk dia sambung naik. Tapi kalau sampai kotak warna biru ni, dia bocor juga, maka dia akan kembali ke kotak-kotak kita yang dekat bawah tu. Okay.
Bocor kan? Dan analisis kita sebelum ni, aras 4127, 4126 ni adalah aras yang keras. Then bocor. So bila bocor, potensi untuk dia kembali ke kotak warna merah. Okey, seterusnya ngam-ngam dia pantul ke area sini, sambung naik. Di sini pun kita boleh garis, nampak? Eh? Ngam-ngam saja dia breakout dan dipantul dekat aras kita punya support. Naik semula dan dia test kita punya aras SNR yang kita dah sediakan sebelum ni. Di sini juga adalah candle berwarna biru, nampak? Biru ni biru. Apabila candle biru tak lepas, dia sambung jatuh. Okey. Ini pun sama. Apabila tak lepas candle biru ni, dan dia bocor low, dia turun balik semula. Seterusnya dia lindung-lindung kat situ. Dia breakout balik kita punya aras kotak biru yang resistant tadi. And then dia breakout semua kita punya aras resistant yang kita dah tandakan pada analisis chart sebelum hari Isnin. So dia naik atas. Bila dia naik atas, kita akan scroll sebelah kiri cari candle yang berwarna kuning atau biru yang terdekat. So kita akan jumpa candle kuning yang ini. Ngam-ngam sampai kan. Bila ngam-ngam sampai, kita tahu ini adalah aras biru. So biru ni jika dia tak dapat lepas atas dan bocor low, maka ada potensi untuk pullback. Eh? Di sini juga kita tahu dia dah sampai arah resisten. So resisten bertemu resisten. Jadilah resisten kuasa 2 kan. Bila resisten kuasa 2, ada potensi untuk pullback. Untuk confirmation kita just gariskan kita punya trend ke atas. Okey, tu. Jatuh ke bawah kan. So bila dia jatuh, ngam lah dia pantul dekat kita punya support. So di sini dia dah buat 2 point kan. Kita boleh tarik trend line. Okay, sini breakout tapi dia sampai kita punya aras resistance tadi, bocor balik. Bocor dan sini dia breakout lagi sekali. Sini dia breakout lagi sekali. Support bersemu support. Sini dia pantul kat support. Sini pun ada candle kuning. So sini support kuasa 2. Bila support kuasa 2 ada potensi untuk pantulan menaik. Then memang dia main dalam range yang kita dah kotakkan pada hari Senin. Mudah untuk kita trade. Ini pun sama. Bila kita tarik, patah kat situ. Okay, patah kat situ maka ada entry sell. Dan kita tahu sini warna biru, sini warna biru, tapi candle yang ni tak ada warna biru. Maka potensi bearish divergence. Bila bearish divergence dia ke bawah. Dan begitulah seterusnya. Dia berlega-lega dalam kotak-kotak yang kita sediakan. Just gariskan saja garisan minor trend line. Patah dia ke bawah. Gitu kan. So di sini dia dah buat lagi satu trend yang baru. So kita gariskan trend yang baru. Ambil dari sini, ambil point yang kedua. So di situ kita tahu dia dalam gerakan downtrend. Selagi dia tak lepas trend line yang ini, sekejap saya tandakan color merah. Warna merah tebal. Selagi dia tak lepas trend line yang warna merah ni, maka kita tahu dia akan buat gerakan zigzag ke bawah. Okey. Ngangah sampai support, dia pantul. Pergi cari candle biru pula dekat resistance dekat dan juga dekat trend line, maka dia jatuh ke bawah. Okey, jatuh. So ke mana dia pergi? Dia sampai support yang terakhir. Dia turun sampai support yang terakhir iaitu pada hari Khamis. 10 pagi. Sesi pagi hari Khamis dia kembali ke arah support kita yang terakhir. Iaitu yang berwarna hijau. Ini kita ada support yang terakhir yang berwarna hijau kan. And then dia buka pada petang Khamis. Gap up. Gap up dan breakout down trend line.
So apabila breakout down trend line dan gap up, kita dah siap ada kita punya aras R kat situ. And then kita nampak apabila dia sampai kita punya aras R, dia buat candle warna biru. So R kuasa 2. Bila R kuasa 2 bocor saja biru yang terakhir, ada potensi untuk turun ke bawah kembali ke kotak RBS yang berwarna biru ni. So apa jadi? Satu lagi kita just tarik untuk confirmation kalau dia nak patah. Kat mana? Sini. So sini tadi dia tak bocor kita punya candle biru. So apabila dia tak bocor kita punya candle yang berwarna biru ni, dia masih ada potensi untuk naik. Okay. Seterusnya dia reject juga aras R tu. Then dia patah minor DTL ni dan juga dia bocor. Okay. Dia bocor aras resistant. Apabila bocor aras resistant, maka dia buat gerakan ke bawah semula. Ngam-ngam dia pantul dekat kotak support kita. Okay, di sini dia buat pattern double bottom. Kan? Terus sambung naik. Okay. Dan ditutup pada hari Jumaat. Ngam-ngam ditutup dekat aras kotak yang kita tandakan sebelum ni. Okay. Ngam-ngam sampai je. 4132, 4131. Sini pun kita boleh garis satu lagi trend line. Tu kan. Okay, breakout. So daripada asal kita dah siapkan trading range kita ni, memang dia bergerak dalam range sini sahaja. Okay, tengok gerakan sepenuhnya. Tu dia. Okay. Bermula daripada hari Senin sini, ada banyak peluang kat situ. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Memang banyak potensi entry dan juga potensi untuk profit. Okay. Gerakan ni memang dalam kita punya kotak-kotak yang kita dah sediakan dah. Nampak sini. Sini S. Okay, sini tadi RBS. Ngam dia pantul. Okay. Sini R. Okay. Sini ngam dia sampai. Sini dia breakout R. Dia pergi R yang seterusnya. And then dia pergi R yang seterusnya. So, bocor. Dia cari RBS. And then sini jadi RBS juga. Pantul. Dia cari balik sini. Jatuh. Dia cari sini. Sini akan jadi SBR. Sini pun akan jadi RBS. Okay, naik. Ngam-ngam dia reject. Lepas tu ngam-ngam dia pantul dekat kita punya aras support tahi. Naik pun sampai sini ngam-ngam R. Reject. So bocor, bocor, pantul. Double bottom. So bila double bottom, dia sambung naik. Ngam-ngam habis di kita punya RBS. So begitulah sedikit perkongsian tentang bagaimana untuk membuat analisis technical chart, trading SCPO dan bagaimana untuk mencari setup entry dan exit yang terbaik. Okay. Berdasarkan trading range yang kita dah kotak-kotakkan. Okay. Semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Dan juga semoga dapat menjana profit yang konsisten dan lumayan dalam trading SCPO. Okay, jika berminat untuk menyertai kelas analisis teknikal trading SCPO, kita akan belajar teknik-teknik yang mudah difahami, mudah dipraktikkan dan juga mudah untuk profit. Okay. So, pembelajaran dan guide berterusan, semoga di akhirnya akan berjaya untuk menjana profit yang konsisten di dalam trading SCPO. So, kepada semua yang menyertai kelas analisis teknikal trading SCPO, akan terima akses untuk sertai grup dan juga channel Telegram. Okay. Untuk grup Telegram, kita ada perbincangan, pembelajaran, guide hala tuju gerakan chart dan analisis teknikal chart secara berterusan. Okay. Untuk channel Telegram, di situ ada custom indicator trading view, rakaman video-video pembelajaran dan video-video kelas analisis teknikal terdahulu, rangkuman guide pembelajaran teknikal dan juga setup-setup gerakan yang ada. Okay. Okay, terima kasih kerana menonton video yang bertajuk bagaimana untuk membuat analisis teknikal chart SCPO dan juga contoh analisis teknikal chart SCPO untuk sesi dagangan 10 hingga 14 November 2025. Semoga bermanfaat dan dapat belajar sesuatu dan selamat berdagang.